Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Encik Nelayan. Hari ini saya berkelapangan jalan-jalan ke kebun ladang tebu Haji Bahar di Simpang Durian, Negeri Sembilan. Okey, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, Haji Bahar ni daripada tebu dia beralih ke limau Bali Madu Hybrid. Okay. Beliau baru tanam lebih kurang tak sampai 1 bulan. Tengok. Pokok limau beliau telah mengeluarkan bunga. Luas ya. Setakat ni yang tertanam dekat sini 350 pokok limau. Okey, saya tengok kat sini pokok limau yang ditanam ni memang cantik . Cantik, pertumbuhan dia memang cantik, keluar pucuk. Ini belum berbaja lagi . Belum pernah letak baja. Semenjak ditanam sampai ke hari ni belum pernah letak baja. Pokoknya memang cantik. Kita pergi tengok satu-satu pokok. Alhamdulillah memang cantik tumbuhan pokok limau beliau. Tanah dekat sini pun cantik. Banyak tuan-tuan. 350 pokok belum habis ditanam lagi. Okey, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan Haji Bahar ni dia dah survey. Sebelum tanam dia dah survey dah untuk permintaan limau ni. Memang permintaan tu memang ada, memang di luar jangkaan. Sebab tu beliau berani tanam. Sebelum dia tanam, dia dah pergi cari pasaran, dah siap-siap. Sebenarnya limau ni tak susah nak tanam. Mudah je. Belum pernah sembur racun, belum pernah letak baja. Tengok daun dia naik macam mana. Dah start keluar-keluar bunga dah. Okey, jarak. Okey, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan jarak dia antara pokok ke pokok Ni anggaran sajalah. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Lebih kurang 16 kaki, 18 kaki macam itulah antara pokok ke pokok 18 kaki. 18 kali 18 anggaran. Saya pun tak tanya beliau lagi tadi. Tapi dari anggaran yang saya buat 18 kaki lah. ...350 pokok belum habis ditanam. Tengok luas mana. Ini kebun tebu beliau. Okey, nanti saya akan kongsikan penanaman tebu dan kira-kiraan untuk tanam tebu. Ni kita fokus kat pokok limau dulu. Masya Allah, cantik. Cantik sekali. Okey, untuk pokok limau saya nak kongsikan dengan tuan-tuan penyakit yang sering melanda, menyerang pokok limau dia ni. Ulat lukis. Ulat lukis ni kalau dia dah serang daun, dia tak akan pulih lah.
Dan sekiranya masa buah berputik, kalau diserang, memang buah tu akan rosak lah kulit dia. Buah isi dalam tak ada masalah, cuma kulit tu yang rosak. Buah dekat dalam tak ada masalah. Okay. Untuk ulat ni senang je, kita guna racun 505 pun dah cukup. Racun serangga 505. Setakat ni saya tak jumpa lagi pokok limau ni yang dimakan ulat. Pucuk-pucuk yang keluar semuanya sihat-sihat, cantik-cantik. Semua cantik-cantik. Okey, yang ini. Okey, ada serangan belalang kat sini. Ada belalang. Okey. Tengok buah dia. Satu pokok ni pun dah ada keluar putik buah lebih 20 biji. Okey, dekat kebun Datuk Bahar ni ada juga pokok limau cokun Beliau beli dekat Rantau Panjang. Ni ada dekat barisan sini semua limau cokun Limau cokun. Okey. Okey, untuk hasil anggaran lah, untuk hasil yang bakal keluar memang banyak sekali. Kalau kita tanam untuk suka-suka pun kadang buah limau ni pun tak habis nak makan. Tapi kalau tanam secara berskala besar macam ni, memang main puluh tan bukan main tan saja, main puluh tan. Kira kalau 350 pokok yang tertanam, belum lagi yang lain-lain. Okey, 300 pokok lah kita ambil kiraan. Misal kata 300 pokok tu, sepokok keluar 50 kilo pun dah cukup. Tuan kira lah 50 kilo kali 300. Apa Itu belum kira harga tolak lagi. Kalau harga borong, kita letak paling sikit lah RM4 1 kilo. RM4 1 kilo kalilah dengan 15 tan. 15 tan 15,000 kali dengan RM4 sekali keluar. Memang berduit.